Okey, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, hari ini kita akan belajar apa? Tak dengar sekali lagi? Okey, so hari ini kita akan belajar amalan makanan sihat dan selamat. Jom kita masukkan dalam dunia yang menarik ini. Okey, so ini merupakan objektif pembelajaran pada hari ini. So kita akan mula dengan mencipta watak anda. Okey, so watak yang pertama ialah Chef D. Okey, dia berumur 10 dan dia suka makan coklat dan dia tak suka makan buah-buahan. Okey. Seterusnya ialah Rina. Dia berumur 12 dan dia suka buah-buahan tapi dia tak suka makanan yang manis. Okey, ketiga ialah Doktor Sehat. Dia berumur 30. Kekuatan dia suka minum susu dan dia tak suka makan makanan yang tak sihat. So dalam tiga watak ini siapa nak pilih? Hafiz. Okey. Saya nak pilih Dinos. Okey, mu nak pilih Chef Dino. So kita akan bermula PDP pada hari ini. Okey, so seterusnya kita akan mengenal pasti jenis makanan mengikut aras piramid makanan Malaysia. So kita start dengan video montage. Ini dia Chef Dino, seekor dinosaur comel yang paling suka makan. Tapi ada satu perkara tentang Chef Dino yang kamu kena tahu. Berbila muzik burger pagi, pizza tengah hari, ayam goreng waktu malam. Yummy. Aku memang suka makan makanan segera setiap hari, berbila muzik. Tak payah susah payah potong sayur. Makanan segera ni kan cepat dan sedap. Tapi makan makanan segera terlalu kerap tidak baik untuk badan kita, tahu? Aduh, perut aku sakit, kepala aku pening. Kenapa aku rasa lemah sangat ni? Oh tidak. Nampaknya Chef Dino dah jatuh sakit sebab makan terlalu banyak makanan segera. Okey. Sebelum kita masuk ke soalan ini, apa yang Chef Dino kata tadi? Dia suka makan makanan apa? Alif. Okey. Apa? Makanan segera dan dia tak suka apa, Zafirah? Dia tak suka makan anggur. Ya, dia tak suka makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, so soalan pertama. Apakah perbezaan makan buah setiap hari dengan makan burger setiap hari? Siapa boleh jawab saya? Okey, Haziq. Apa Haziq, sila jawab. Apakah beza makan buah setiap hari dengan makan burger setiap hari? Apa perbezaan anda rasa? Perbezaan dia, kalau makan buah, badan kita akan sihat. Kalau makan burger, badan kita akan besar. Ya, betul. So jom kita tengok jawapan. Okey. So kalau kita selalu makan burger, berat badan kita akan naik. So KFC mengandungi banyak minyak, lemak dan benda-benda yang tak sihat. So bila badan kita terlalu gemuk, kita akan mudah penat dan cepat letih. So yang kedua ialah jantung kita tak sihat. So yang ketiga ialah kurang vitamin dan serat. Okey. Okey, bagus semua. Okey, next. Okey, soalan yang kedua. Kalau kamu makan KFC setiap hari, apa akan jadi pada tubuh? Siapa boleh jawab saya? Sakit. Lepas tu? Rajin apa? Ya, badan akan menyimpan banyak lemak. Okay. Next. So, kalau kita makan buah setiap hari, buah mengandungi vitamin, serat dan air yang penting untuk tubuh. Buah membantu kita penghadaman, kulit sihat dan badan kuat melawan penyakit.
So yang kedua ialah kurang vitamin dan serat. So burger mengandungi banyak minyak, garam dan lemak-lemak yang tidak sihat kepada tubuh kita. Okey, Anis, tolong baca ni. Kalau makan selalu, berat badan boleh cepat naik dan badan mudah letih. Okey, so pemakanan ini kalau kita pemakanan kita yang tidak seimbang kan. So jadi badan kita tidak sihat, otak tidak Yes. ya. Okey. Okey, tanya semua. Selamat datang. Hari ini kita akan belajar bersama Chef Dino di klinik Dr. Sihan. Hai Chef Dino, apa khabar hari ini? Tak sihat, doktor. Saya rasa pening dan sakit perut. Kamu makan apa sahaja hari ini, Chef Dino? Pagi burger dengan hari pizza, malam ayam goreng bersama aiskrim. Skin puncanya. Badan kamu perlukan makanan yang berkhasiat. Ini piramid makanan Malaysia. Setiap bahagian ada fungsi tersendiri. Bawah, sayur dan buah vitamin penting. Tengah, nasi sumber tenaga. Atas, ikan, ayam, minyak otot. Puncak, makanan segera sekali sekala. Oh, patutlah saya letih dan gemuk. Saya cuma makan makanan di atas. Betul, Chef Dino. Makanan seimbang itu penting. Jangan makan berlebihan. Baik, doktor. Saya janji akan ubah cara pemakanan saya. Ingatlah, makan seimbang untuk badan yang sihat. Okay. Okay, so sekarang kita membantu Chef Dino dia mengubah cara pemakanan dia. Okay, sekarang cikgu akan membahagikan kepada 4 kumpulan, iaitu kumpulan 1, 2, 3, 4 dan nanti saya akan bagi kertas ini dan anda semua kena fikir dulu. Pemakanan ini kena letak kat aras yang mana. Okay? Okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Saya nak ni, tak nak ni, saya nak ni. Saya nak. Ya. Ini. Okay. Okay, sekarang cikgu bagi anda semua 3 minit untuk fikir nak letak di mana. Okay, ini merupakan gambar yang anda semua dapat dalam kertas tu. So, fikir nak letak kat mana. Ada nampak tak apa yang special dalam slide ini? Okay, jom kita tengok. Okay, berikut merupakan tips-tips yang anda semua boleh rujuk dan nanti letak kat piramid di aras yang mana. Okay. Okay, boleh bincang sekarang. Okay, anda semua bincang dulu, nanti lekat kertas yang besar ini dalam piramid papan putih. Faham tak Razin? Faham? Okay. Ini untuk tengok je. Okay, boleh ke Alif? Boleh faham eh? Okay, nampak? Jelas ke gambar tu? Jelas. Jelas eh? Jelas. Okay. Saya dapat burger cikgu. Oh, you dapat burger. Okay, bagus. Anda dapat apa, Haziq? Saya dapat ikan cikgu. Ikan. Lin? Ikan. Dapat daging. Daging tak apa ni? Kacang. Kacang. Yang rasa Azri? Yang rasa tu kan cikgu. Ya ke? Ada satu ke? Cuba fikir betul-betul. Yang rasa tu kan cikgu. Okay. Sekarang saya nak kumpulan satu ini bagi tanpa kertas yang anda dapat tu dalam dekat papan putih. Okay. Oh, dah apa-apa.
Kejap. Okay, sekarang cikgu akan spin. So kumpulan yang rasa dia sendiri yang dapat biji rin tu, dia yang dapat apa yang spin tu boleh keluar dan tampar kat papan putih. Okay. Spill up. Okay, tak apa. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Okay. Grup Zafira boleh pergi tampal dulu. Zafira pergi, Zafira. Zafira. Screen kan? 2 kali je aku tampal. Okay, seterusnya law. Dekat ni macam ni. Okay. Kemudian O. Okay. Kemudian kumpulan Hanis. Okay, Liu, boleh keluar. Okay, Hafiz. Okay. Hey. Orang cepat sikit. Tambah satu ke dua? Satu. Aku je seorang. Awak ni. Satu je. Okay, kumpulan Haji.你去年抽，年抽。你在抽的地方。Okay, seterusnya kumpulan Alif. Kumpulan Alif. Ya, tak apa-apa. Okay, teruskan. Sini. Ambil ni. Ambil yang kecil. Ni sini. Okay, semua dah lekat ke? Azin? Okay. Okay, sekarang cikgu ada 4 lagi yang tak tampal lagi. So, anda semua rasa kena tampal kat mana? Okay, yang pertama ni, ulam. Letak kat mana? Bawah, okay. Letak kat bawah sekali. Okay. Ni, apa ni? Ni sup ke? Betul ke? Mi, okay. So, mi kena letak kat mana? Atas ketiga. Okay, sini.
Sini ke? Ah, sini. Okey. Okey, basuh apa ni? Siapa suka ni? Okey. Apa ni Safiq? Okey, kek kena letak di aras mana? Arah bawah sekali. Aras bawah sekali. Okey, tak apa, kita letak dulu. Okey. Okey, last. Apa ni? Kacang kena letak kat mana? Okey, nombor 2 ke 3? 2. Okey. Okey, sekarang kita akan cek adakah kesemua ini adalah betul ke salah. Okey. Sekarang kita tengok jawapan yang betul. Jawapan tu ada betul atau salah. Okey. So kita cek. Ada jawapan yang salah ke? Ada tak? Yang mana? Telur. Ni ke ni? Dua-dua pun salah. Okey. So yang ni kita kena letak di aras yang mana? Okey. So kita kena letak di aras ni. Okey. Okey, nasi lemak. Sekarang merujuk kepada jawapan yang betul, kita kena letak kat aras berapa? Okey, 3. Okey. Ada yang salah lagi tak? Ada. Mana? Telur. Okey. Ni mana? Ni. Wafer. Okey, yang ni betul ke? Yang bawah sekali ni? Salah. Siapa yang salah? Siapa yang letak ni? Safiq. Okey, so Safiq, sekarang kita kena letak kat mana? Okey, kita kena letak kat sini. Okey, sekarang semua dah betul ke jawapan ni? Yang mana? Ni. Ni. Okey, so kena letak kat mana? Okey. Okey. Okey, sekarang saya akan serahkan kepada Cikgu Cikgu Akil. Cikgu ada macam dia. Import dari Indonesia. Okey. Dengar tak? Ya Allah. Inilah. Ini. Nak beg mana? Beg. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid.
Okey, nampak semangat semua. Ni mesti baru lepas makan kan? Betul? Okey, Haziq, saya nampak awak macam duduk relax je gitu. Okey, saya nak awak duduk tegak ya. Okey, cikgu akan sebut askar tegak semua duduk macam ni. Tegak. Okey. Okey, cikgu sebut Ready? Askar tegak. Ha, bagus macam ni lah yang kita nak. Okey, terbaik semua. So hari ini kita akan belajar tentang apa ni Hanis? Amalan makanan sihat dan selamat. Ya, betul, yang disebahkan oleh saya sendiri iaitu Cikgu Muhammad Akil Ikhwan bin Muhammad Sabri. Okey, jom kita start. Okey, apa sebenarnya objektif pembelajaran ini? Cikgu nak ajar apa sebenarnya? Siapa tahu? Ha, Zafira. Bincang fungsi serta aras piramid makanan. Ha, tadi awak belajar apa? Yang dengan Cikgu Emmanuel tadi? Piramid makanan. Piramid makanan. Tapi ni kita akan belajar Fungsi. fungsi. Betul. Bagus, tepat sekali. Okey. Kita akan pergi ya. Tengok ni. Okey. Jom sama-sama kita belajar fungsi piramid makanan. Untuk membantu chef apa? Chef Dino. Okey, untuk mengubah cara dia makan. Okey. Okey, semua murid, apa tu piramid makanan sebenarnya? Awak tahu tak? Dia berbentuk segitiga. Berbentuk tiga segi. Betul sekali. Awak nampak macam ni. Dia ada berapa aras semua? 4. Yes, betul. Bagus. Okey. Untuk piramid makanan ni, ia adalah sebagai panduan untuk kita memilih makanan dengan betul. Betul tak? Kalau kita tak ada piramid makanan ni, kita boleh pilih tak makanan? Tak boleh. Sebabnya? Sebab apa tak boleh? Sebab kita tak tahu betul ke salah. Okey. Ia adalah susunan makanan mengikut kepentingan dan kuantiti yang perlu kita ambil. Okey. Apa beza sebenarnya aras bawah dan aras tinggi ni sebenarnya? Aras atas apa sebenarnya? Kenapa aras atas ni dia kecil? Kenapa bawah ni dia besar? Awak tahu tak? Jumlah kuantiti yang boleh diambil. Okey. Zafira apa Zafira? Makan banyak ke makan sikit? Yes, yang atas ni makan Sikit. banyak sikit lah Safi. Yang tengah. Kalau yang ni Kadang-kadang sikit. kadang-kadang. Betul. Dah bawah sekali. Ya. Sebab itulah dia paling banyak. Okey, faham Okey, next. Okey, kita akan belajar tentang aras satu. Di mana aras satu sebenarnya? Atas ni ke? Betul? Bawah sekali. Sini. Betul. Okey, apa tu dekat aras satu? Dia ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang paling bawah dan paling banyak kita kena makan lah. So, cikgu ada gambar. Dalam gambar ni, saya nak setiap kumpulan seorang ambil gambar dan terangkan makanan tu berdasarkan aras ni. Faham? Okey. Ambil je mana-mana Okey, cikgu akan kucar dulu Ada yang jatuh. Okey, arah satu. Sebelum kita start aktiviti ni, cikgu nak terangkan dulu. Di mana arah satu ni kumpulan makanan yang perlu dimakan paling banyak setiap hari. Contohnya, sayur, sawi, bayam, timun. Tu cikgu dah bagi contoh dah. So nanti boleh ambil dalam ni So apa fungsi dia sebenarnya? You tahu tak apa fungsi dia? Bagi vitamin. Ya, betul, bagi vitamin. Selain daripada tu, sapi. Pelawas cikgu. Pelawas, betul. Bagus kan? Contoh pelawas? Betik. Betik. Okay, Razin, nampak mengantuk je. Apa selain daripada tu? Fungsi arah satu. Pencernaan, vitamin. Okay, pencernaan. Bagus, Alif. Alif bagus. Okay. Saya nak setiap kumpulan datang dekat cikgu, hantar seorang wakil. Ambil makanan. Okay, fikirkan apa makanan yang ada dekat arah satu. Okay, ambil. Kumpulan satu. Arah satu apa?
Okey, Zafira duduk depan. Okey, ambil. Wakil setiap kumpulan. Pilih. Pan. Duduk depan. Ni boleh ambil. Ambil je, tak apa. Okey. Tak apa, ambil je yang salah. Apa. Oh, kenal. Okey, dia semua. Okey, kumpulan 1 Zafira. Boleh tunjukkan apa gambar tu? Timun buah. Timun buah. Timun buah. Ha. Okey, betul tak? Timun buah dekat arah 1. Betul. Betul? Betul. Okey, Zafira, kenapa dia ada dekat arah 1? Sebab dia untuk tubuh badan kita, dia memberikan vitamin dan serat untuk penghadaman. Ya, bagus. Betul sekali. Okey, seterusnya kumpulan 2. Okey, tengok ni. Apa? Salmon. Salmon. Betul ke tak kelas dia ambil? Kenapa salah Haziq? Sebab salmon tu dia roti, cikgu. Dia protein kan? Bukan tak sayur-sayuran dan buah-buahan. Salah lah Liu. Okey, tak apa. Nanti buat balik deh. Okey, tak apa, jangan sedih. Okey Lim, gambar apa pula? Pizza. Pizza? Betul tak? Pizza pun salah juga. Betul ke? Okey, Sapi ambil buah apa? Saya ambil buah pis. Buah pis. Apa buah pis tu? Dia sayur. Dia sayur. Sayur. Baik untuk apa? Dia baik untuk pencernaan. Yes, bagus Sapi. Okey, terima kasih semua. Boleh duduk. Okay, terima kasih dia, tak apa. Nanti lain kali awak boleh betul apa? Tak dalam ni. Okay, nasihat cikgu. Awak kenalah makan lebih banyak sayur daripada buah. Kenapa sayur kena banyak? Sebabnya sayur ni lebih mengandungi banyak vitamin dan serat pada kita. Tengok ni, setiap hari sekurang-kurangnya 3 hidangan sayur, 2 hidangan buah. Siapa di sini mau makan macam ni? Bagus Haziq. Uish, Razin. Bagus, terbaik. Okey, pada berak lawas. Okey, next. Kita pergi kepada aras 2 di mana ada bijirin, roti, ubi dan juga produk yang bijirin penuh. So, apa sebenarnya yang bijirin ni? Tahu tak? Gandum. Dia gandum lagi. Apa lagi? Coco Crunch. Yang awak selalu makan. Jagung. Betul. Okey. Sebenarnya makanan ni untuk apa sebenarnya? Dia adalah untuk memberi kita tenaga supaya kita dapat belajar dan juga bermain. Awak duduk dalam kelas ni sebab awak makan bijirin lah. Awak dapat tenaga. Okey, nampak tak okey ni? Okey, askar tegak. Okey, terbaik semua. Bagus. Seterusnya, apa fungsi aras 2 ni? Dia membekalkan tenaga kepada badan, membantu kita bergerak, berfikir dan juga belajar dengan cergas. Awak nampak cikgu ni? Tengok, cergas kan? Sihat. Sebab cikgu makan bijirin. Okey. Next, okey. Aktiviti seterusnya. Awak tak perlu bergerak. Saya nak awak ambil je dalam ni. Okey, pilih. Aras 2. Pilih lah, tengok. Makanan, tengok. Ambil juga. Okey, ambil je. Awak rasa. Sama lah dengan kita. Cikgu. Sekali yo. Boleh ke? Okey, ambil. Kali gas, kali. Okey, awak. Dia kata awak, dia kata Ambil je, ambil je. Ambil je, Okey, dekat tangan awak. Okey, boleh tunjuk dekat cikgu. Burger ni. Okey, yang awak ambil tu awak rasa ada tak dekat aras 2? Siapa yang rasa tak ada? Saya tak ada. Awak ambil apa? Saya ambil garam. Awak ambil garam. Salah.
bukan garam. Oh. Oh, tu bukan. Okey, tengok ni, dia ambil sweet pie. Sweet pie apa sweet pie? Cupcake. Rasa dekat mana? Atas sekali. Atas sekali kan? Liu, awak dah salah 2 kali. Cikgu yang kata ambil. Okey, tak apa, okey. Okey, boleh letak balik ya? Wajib juga. Okey, letak balik. Tegak-tegak je. Dah lentu je cikgu. Okey, nampak macam tak semangat dah semua. Okey, sebelum kita pergi ke next slide. Razin, jangan main. Okey, next aras 3. Okey, fokus ya. Okey. Seterusnya, aras 3 di mana ada protein dan tenusu. Di mana makanan untuk membina badan dan menguatkan otot serta tulang. Okey, Razin, datang depan. Sini. Nampak happy sangat kan? Okey, Razin kat sini. Okey, mantap. Awak rasa Razin cukup tak tenusu? Tak cukup. Kenapa, Zafira? Kenapa nampak macam tak cukup? Cikgu, saya nak cakap, dia cakap tak cukup butir. Lah, awak cakap. Awak tengok ni. Awak tengok ni, protein dan tenusu. Awak tengok fungsi dia untuk membina badan. Oh. Jap. Okey, untuk membina badan dan menguatkan otot serta tulang. Awak tengok ni Razin. Tangan dia besar tak? Okey Razin, awak makan apa? Awak cukup tak makan? Ayam 2. Ayam 2, okey. Awak makan telur lagi. Okey, terima kasih Razin. Okay, next. Aras 4 yang terakhir sekali iaitu lemak, minyak, gula dan garam. Yang paling atas sekali lah. So, makanan ni lah yang perlu kita ambil secara sedikit. Okay, contoh makanan seperti makanan menggoreng, mentega, kek coklat tu semua. Okay, Hafiz nampak macam tak tegak. Okay, semua. Askar tegak. Okay, happy ya semua. Okay. Fungsi memberi sedikit tenaga tambahan. Dia memberi tenaga tetapi sedikit. Dia lebih kepada apa? Oh. Yes, makanan tak sihat. Dia lebih kepada lemak. Dia memberi lemak. So, ini sebab itulah kita kena makan paling sedikit. Nasihat kepada saya, kepada anda-anda semua. Anda perlulah kurangkan gula dalam minuman. Kurangkan makanan menggoreng dan juga masin. Okay. Dan saya nampak Haziq macam masak. Guna sikit je minyak ya. Jangan banyak. Okay. Seterusnya kita akan membuat aktiviti. Semua duduk dalam kumpulan. Kumpulan 1 mana? Kumpulan 1. Kumpulan 2. Kumpulan 2. Kumpulan 3. Kumpulan 4. Okay. Okay, kejap Okay. Apa nama aktiviti ni? Itu di mana mini role play. Anda kena berlakon. Okay, kena berlakon macam mana tu? Okay. Setiap kumpulan akan berlakon tentang fungsi kumpulan makanan. Murid akan bergilir menjadi doktor dan juga chef Dino. Okay. Dekat sini, dekat kertas cikgu, ada 4 kertas. Iaitu, ada 3 orang chef Dino dan seorang akan menjadi doktor. Okay, faham? Macam mana tu nak buat? Okay. Next. Kita pergi next. Okay, saya tetapkan kumpulan 1. Anda dikelaskan pergi kumpulan makanan karbohidrat. Di mana contohnya adalah memberi tenaga. Contoh dialog yang boleh ditanyakan kepada doktor. Anda sebagai chef Dino tanya, "Doktor, kenapa nasi penting untuk saya?" Chef Dino yang tanya. Dan tugas doktor adalah menjawab soalan tu. Kenapa nasi penting untuk awak?
Contoh Zafirah jadi chef di doktor. Nak jawab apa? Untuk memberi tenaga sepanjang hari. Bagus. Betul macam tu. Okey, kumpulan 2. Kumpulan Azri. Okey, anda ambil protein di mana membina otot dan tulang. Kalau saya nak kuat, saya nak makan apa? Kena makan apa kalau saya nak kuat? Contoh soalan. Okey, kumpulan 3. Hanis dan kawan-kawan, vitamin dan mineral yang cegah penyakit. Contoh soalan, doktor, kalau saya tak makan sayur apa jadi? Tu contoh soalan lah. So doktor tu kena jawab soalan yang ditanyakan oleh Chef Dino. Okey, dan seterusnya adalah kumpulan 4 di mana lemak, gula dan juga garam. Okey, contoh soalan, saya suka minuman manis. Boleh ke doktor? Boleh ke tak doktor? Terah doktor jawab. Macam tu. Ya. Okey, dekat tangan cikgu. Ambil sorang-sorang Okey, doktor dan 2 orang Chef Dino. Awak nak Chef Dino? Okey, Razin. Awak doktor. Chef Dino. Saya ambil. Okey. So cikgu nak kamu semua bincangkan apa soalan yang nak ditanya kepada doktor. Dan doktor nak jawab apa sebenarnya? So kamu semua bincang. Okey, semua boleh bincang. Chef Dino, yang dapat kad Chef Dino tu, fikir nak tanya apa dekat doktor? Doktor, saya dah sarapan tapi saya Tanya yang berkaitan dengan ni. Tampal dekat ni. Ke mana? Ya Allah. Chef Nino. Okey, saya nak panggil kumpulan pertama. Okey, jom ke depan. Okey, tampal dekat dada. Okey, saya nak awak lakukan sekarang. Allah. Tampal dekat ni. Dekat tu pun boleh. Okey. Doktor, hari ni saya rasa lemah dah. Saya dah makan sarapan tapi saya tetap lemah. Saya rasa sebab kamu tak mendapat karbohidrat yang mencukupi pada sarapan tu, sebab itulah kamu tak rasa bertenaga. Oh, macam tu. Okey, kelas. Sekejap. Betul tak? Betul, nampak kan? Macam tu. Okey. Chef Dino kedua. Boleh tak saya makan aiskrim tengah hari? Tak boleh. Aiskrim tu manis sangat. Sebab kita kurangkan makan aiskrim. Lepas tu kena makan apa? Makan sayur dengan karbohidrat. Betul. Bagus kumpulan Zafirah. Tepuk tangan semua. Okey, terima kasih. Okey, saya nak kumpulan Hanis pula. Okey, Hanis bagi doktor, tak apa. Pegang. Okey, Chef Dino, tanya soalan dekat doktor. Kulu sikit kenapa Doktor nak jawab apa? Okey, sebab dia kekurangan karbohidrat. Betul tak? Makanan ataupun makanan-makanan yang lemak. Kurang tepat kenapa Haziq? Sebab saya rasa kalau untuk besarkan lagi, saya rasa perlu ambil protein lebih lah. Protein lebih kan? Otot kan. Untuk otot dan juga tulang. Bagus Haziq. Macam tu. Tak apa, Soki Hanis. Okey, boleh duduk. Okey, memandangkan masa dah menceburi cikgu.
Okey. Saya rasa itu sahaja daripada cikgu dan cikgu serahkan kepada Cikgu Chan. Terima kasih. Okey, sekali lagi semua. Askar tegak. Terbaik. Okey semua. Yang ni macam mana tu? Kerjakan dulu. Ya Allah. Okay, selamat petang dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Tadi yang Cikgu Akil yang ajar apa? Fungsi. Yang Cikgu Imena ajar apa? Sekarang Cikgu akan tetap 2 peraturan sebelum mula kelas. Yang peraturan 1 adalah apabila cikgu sebut Chef Dino, murid-murid sebut, ya saya. Okay, right? Chef Dino, ya saya. Dan peraturan kedua adalah sila beri tepukan. Sila beri tepukan. Okay, baik. Tadi dah belajar mengenal pasti jenis makanan dengan membincang fungsi. Sekarang akan terus dengan contoh kepentingan dan rancang menu sihat. Bunyi riang kantin sekolah dengan makanan. Wah, banyaknya. Pilih yang sihat. Bantu saya, murid-murid. Bantu Chef Dino pilih makanan sihat ikut piramid makanan Malaysia. HMM, nasi goreng sedap. Tapi nasi putih, sayur, ikan pun menarik. Mana sihat? Nasi putih, sayur, ikan. Betul. Nasi putih tenaga, ikan protein, sayur vitamin. Aras 2 dan 3 piramid. Baik. Nasi putih, bayam dan ikan bakar. Wah, kek dan tembikai. Dua-dua sedap. Chef Dino pilih mana? Tembikai. Bagus. Buah vitamin dan air. Kek tinggi gula. Sesekali. Haha. Saya nak tembikai. Manis semula jadi. Air sirap. Air kosong HMM. Mana? Adik-adik, Chef Dino pilih sirap? Tak. Air kosong. Tepat. Air kosong aras bawah piramid. Bantu hidrat tanpa gula. Terima kasih. Mulai hari ini saya minum air kosong. Tahniah Chef Dino. Menu lengkap tenaga, protein, vitamin, air. Sekarang Chef Dino telah menghadapi satu cabaran iaitu merancang menu sihat. Dan sekarang cikgu akan bagikan aktiviti kumpulan. Setiap kumpulan ada RM10 dan wang ini adalah untuk membeli makanan sihat.
Cikgu akan bagi khas senarai makanan dengan harga dengan lembaran bajet menu seimbang sekarang. Sekarang bincang dalam grup dan potong kad dan tambah di lembaran bajet menu seimbang. Awak ada cikgu sangat penting. Gunting. Dan guna tip ni. Jangan melebihi RM10 ya, hanya ada RM10 saja. Sini ada tips Chef Dino. Kena pilih sekurang-kurangnya satu daripada setiap kumpulan, iaitu 4 aras, karbohidrat, protein, sayur atau buah dan minuman, dan pastikan jumlahnya tidak melebihi RM10. Nah, ayam angkatkan. Ayam. Ayam murah sikit. Ayam murah RM50. Yang menu ini adalah bagi Chef Dino. Kena rancang guna 4 aras. Tip. Ni yang bagi apa? Aras berapa? Aras akhir satu. Aras satu. Aras 1. Ni berapa? Cikgu kena cukup. Kena cukup RM10. Ada bagi. Ada 2 minit lagi. Nanti setiap kumpulan kena bentangkan yang lembaran bajet menu seimbang. RM1 lagi. RM1 beli air pisang. Air tak ada air. Cekik lagi. Hafiz, yang kumpulan mana? Habis kepada saya. 4 orang. Cikgu ni boleh tak cikgu? Boleh. Jangan melebihi RM10 ya. Apa? 1 minit lagi. Tip, guna tip. Ada lauk tak ada. Ni bang ni. Oh, tak ada lauk. Makan ni. RM1 mak. Protein dah ni. Boleh ni boleh. Lauk. Kau makan nasi macam ni. Tip. Ayam. Tip. Cikgu dah tambah. Dah tambah. Tak ada gunting cikgu. Apa sih cikgu? Ayo. Dah campur dah. Kumpulan 1. Dah siap ke? Dah. Okey, kumpulan 1. Kelar bentangkan menu seimbang. Kumpulan 1. Aku cabut pula. Oh, cabut. Okey, semua tengah. Okey, kenapa pilih nasi untuk menu? Sebab kamu karbohidrat. Dapat beri tenaga sepanjang hari. Misalnya hari. Yang bagi telur rebus? Roti. Yang bagi ayam? Protein juga. Lepas tu yang lain? Buah Buah dan serat, sayur. vitamin, buah. Yang air kosong untuk? Untuk bekalkan air sebab manusia perlukan air yang Biar tak mencukupi untuk dehydration. Okey, baik. Sila bagi tepukan.
Okay, baik. Kumpulan 2. Okey. Okey. Mula kita ambil telur. Ambil telur kenapa? Ada protein untuk pembesaran. Dan ikan juga. Ikan juga bagi protein. Ikan ni pun tak baik juga sebab dia goreng. Betul. Banyak minyak ikan goreng. Kalau nak makan ikan kena guna cara apa masak? Bakar ataupun grill. Betul. Nasi suku sahaja. Total berapa ringgit? 9. Okay, baik. Okey. Yang apa Apple bagi? ni untuk vitamin. Dalam makanan yang bawah sekali penting. Yang ini adalah apa? Ada dalam aras apa? Arah keempat. Okay, baik. Okay. Terima kasih. Kumpulan 3. Total berapa harga? RM9.80. Okay, boleh jelaskan? Okey, pertama sekali kami ambil tahap satu iaitu sayur-sayuran, iaitu bayam goreng dengan sayur campur dan pisang. Pisang. Ini yang paling banyak kita perlu ambil lah. Sebab tu saya letak 3. Lepas tu nasi putih. Nasi putih Untuk karbohidrat. Untuk karbohidrat. Lepas tu kita mestilah kena ambil protein iaitu telur. Lepas tu Okay. air dan susu. Okay, betul semua. Saya beri lakukan. Okay, kumpulan 4. Kumpulan 4. Kumpulan 4. Okay. Assalamualaikum. Kenapa sengit-sengit macam ni? Razin, kau tahu macam mana ni? Dia terjatuh tadi ke atas. Okay, bentar. Dia terjatuh. Okay. Total makanan kami ialah RM9. RM9. Kami ada nasi sebagai karbohidrat. Karbohidrat. Bayam goreng sebagai sayur-sayuran. Ayam panggang, karbohidrat juga. Yang berada dalam aras apa? Karbohidrat. Aras apa? Dua protein. Protein. Karbohidrat. Yang susu bagi? Tenusu. Produk tenusu. Okay, betul semua. Yeay. Okay, semua betul. Sekarang kita akan pergi ke next. Dan sekarang adalah 80%. Dan Chef Tino perlukan bantuan kamu. Kita kena jawab kuis untuk bantu dia dapat 100%. Okay, sekarang cikgu akan bagi kad jawapan. Setiap orang akan dapat 1 set. Kat jawapan. Boleh tu Razin. Kat jawapan Razin. Okay. Razin dah jumpa dah kat jawapan. Setiap soalan saya akan beri 5 saat untuk fikir. Lepas tu saya akan jawab 1, 2, 3. Lepas tu angkat kad jawapan di atas. Okay. Ini adalah soalan 1. Piramid makanan membantu kita untuk 1. Yang angkat kad jawapan. Pilih kad jawapan. 1, 2, 3. Jawab B. Alif, kad jawapan di mana? Kau angkat tangan. La ilaha illallah. Yang majoriti adalah pilih jawapan B. Okay, baik. Yang soalan 2. Aras paling bawah piramid makanan terdiri daripada 1, 2, 3. Kenapa nasi? Ada jawapannya. Saya tukar ke paling atas piramid makanan terdiri daripada. Okey. Yang soalan 3, kita perlu minum air kosong sekurang-kurangnya. 1, 2, 3. B. Kenapa pilih jawapan A, Razin? Kenapa kau jawab A?
Saya 2 gelas besar. Oh, okey. Jawapan adalah B. Soalan 4, antara menu berikut yang manakah menu paling yang seimbang? 1, 2, 3. Majoriti pilih A. Soalan 5, apa akan berlaku jika kita tidak makan buah dan sayur langsung? 1, 2, 3. Betul atau salah? Majoriti pilih A. Okey, betul. Sekarang yang betul dengan salah. Soalan 6, makanan segera elok dimakan setiap hari kerana sedap. 1, 2, 3. Okey, majoriti pilih salah. Okey, betul. Yang soalan 7, air kosong lebih baik daripada air gula-gula. 1, 2, 3. Okey, betul. Yang soalan 8, Chef Tino berkata kalau saya makan nasi, ikan, sayur dan air kosong, adakah itu menu sihat? 1, 2, 3. Okey, betul. Dan tanya semua Chef Tino telah berjaya mengubur 100% tenaga sihat. Sekarang kita akan pergi ke aktiviti refleksi diri murid. Ini adalah apa? Papan janji chef. Sekarang setiap murid akan dapat satu nota pelekat. Lepas tu tulis apa yang belajar pada hari ini dan satu perjanjian kesihatan. Contohnya, saya janji minum air kosong lebih banyak. Saya tidak akan makan roti dah. Ni nak tampal kat mana cikgu? Nanti akan tambah di papan. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Pen. Terima kasih cikgu. Saya tak nak pink cikgu. Pen. Saya nak pink. Pen tulis. Jahat sangat lah. Sama dengan Sudah siap tambah di sini. Okey, tambah di sini. Pen. Pinjam. Contoh yang ni, tulis nama di belakang. makan ayam goreng. Ayam goreng. Ini adalah contoh bagi satu janji kesihatan. Okey, terima kasih. Ya, siapa tulis saya janji main badminton. Tulis nama di belakang. Tulis nama di belakang. Okey. 1 minit lagi. Selepas semua sudah tulis, paling saya akan letak dalam Padlet. Nanti boleh bagi ibu bapa untuk tengok yang janji apa. Okey. Semua dah siap? Azri. Okey. Tanya, semua murid telah berjaya panggil Chef Tino menjadi chef sihat. Sekarang, cikgu akan bagi tugasan rumah
Semua ada pukul nota tak? Ada. Nanti catat makanan yang Sua makan dalam sehari dan nilaikan sama ada menu kamu yang seimbang atau tidak. Tahniah. Ini adalah Chef Dino perkembangan terkini Chef Dino. Murid-murid hebat. Bantu Chef Dino faham piramid makanan. Piramid makanan Malaysia muncul. 4 aras piramid makanan. Aras bawah, air, buah, sayur penting. Aras kedua, nasi, roti, bijirin, ubi tenaga. Aras ketiga, ikan, ayam, telur, daging otot. Aras atas, lemak, minyak, gula, garam sikit. Tahu fungsi makanan. Karbohidrat tenaga. Protein otot. Sayur buah vitamin. Air segarkan. Manis, hadkan. Tepat, Chef Dino. Bijak sihat. Makan sihat, tubuh kuat, cerdas, kurang sakit, gembira. Makan sihat. Hidup sihat. Chef Dino, pilih menu. Nasi lemak, bihun, sandwich, buah, air. Pilih sandwich, buah, air. Bagus. Sihat. Terima kasih. Tahu makanan sihat. Chef Dino sihat. Murid bersorak. Belajar piramid makanan. Fungsi pilih sihat. Makan bijak, cergas, cerdas. Okey, baik. Chef Dino. Yes. Chef Dino. Ya, saya. Okey, sudah tamat kelas. Sila bangun. Okey, terima kasih murid-murid.